Jabatan Kebajikan Masyarakat kini menyalurkan pembayaran bantuan bulanan kepada golongan yang layak dengan sebahagian keluarga berpotensi menerima sehingga RM1,000 sebulan. Berikut adalah pecahan lengkap bantuan yang terlibat. Senarai bantuan yang disalurkan. Jabatan Kebajikan Masyarakat atau JKM menyalurkan beberapa kategori bantuan bulanan kepada golongan sasar. Antaranya, pertama, bantuan kanak-kanak atau BKK bernilai RM150 sehingga semaksimum RM1,000 sebulan bagi satu keluarga bergantung kepada bilangan anak. Kedua, bantuan anak pelihara ataupun BAP bernilai RM250 sebulan dan semaksimum RM500 sebulan. Ketiga, bantuan warga emas ataupun BWE bernilai RM600 sebulan. Keempat, allowance pekerja kurang upaya bernilai RM450 sebulan. Kelima, bantuan ampun persekutuan bernilai RM100 sehingga semaksimum RM350 per keluarga. Keenam, bantuan orang kurang upaya yang tidak berupaya bekerja bernilai RM300. Ketujuh, bantuan penjagaan OKU terlantar dan pesakit kronik terlantar bernilai RM500. Tarikh pembayaran. Pembayaran bantuan bulanan JKM ini mula disalurkan pada 7 Ogos. Sebahagian penerima, terutamanya di bahagian utara Semenanjung, dilaporkan telah menerima bayaran lebih awal mengikut negeri dan daerah masing-masing. Bagaimanapun, penerima di Sabah dan Sarawak dijangka menerima bayaran lebih lambat berbanding negeri lain seperti yang lazim berlaku pada kitaran pembayaran sebelum ini. Secara keseluruhan, proses pembayaran bagi semua penerima dijangka selesai sepenuhnya menjelang 26 Ogos. Syarat dan cara memohon. Bagi individu yang merasakan diri layak namun belum menerima sebarang bantuan, permohonan boleh dibuat melalui portal e-bantuan jkm.jkm.gov.my atau terus ke pejabat JKM berhampiran tempat tinggal. Perlu diingatkan, proses permohonan turut melibatkan lawatan pegawai JKM ke premis pemohon bagi menilai kesesuaian keadaan pemohon dengan bantuan yang dipohon. Antara faktor yang dinilai termasuk pemilihan aset seperti kenderaan besar dan televisyen skrin besar yang boleh menjejaskan kelayakan permohonan. Itu sahaja perkongsian mengenai bantuan JKM bulan ini. Jika anda atau ahli keluarga sudah menerima bantuan berkenaan, kongsikan pengalaman anda di ruangan komen. Jangan lupa tekan subscribe untuk terus mendapat kemaskini berita dan bantuan kerajaan yang lain. Itu sahaja laporan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Teruskan bersama kami untuk berita terkini dan bantuan lanjut.